Mula tu ingat ke dia tengah kutip pasir tau. Tapi bila tengok dekat-dekat, ini bukan pasir ni, ini kerang. Korang tak rasa kerangnya banyak ke? Tapi kerang dia lain lah sikit dengan kita punya. Cuba tengok sini, kulitnya pun cerah sikit. Ingat ke orang dia je yang kulit cerah? Rupanya kerang pun sama, ya. Lepas dah penuh guni besar tu, jangan risau diorang tak perlu angkat guna tangan pun. Datang dengan kapal kan? Lepas ni nak hantar ke kilang. Proses kopek kulit. Beginilah cara kerang tu tadi akan dibuang kulitnya. Okey, inilah rupanya setelah proses pembuangan kulit kerang tadi. Taklah rumit mana. Janji ada duit je. Ada duit, segala mesin boleh dibeli. Betul tak? Oh ya, diorang panggil ni cockle.